Bumi tidak mengeluarkan sebutir pun gandum dan beras. Langit tidak menurunkan setitis pun hujan. Pada hari pertama kemunculan Dajjal, tidak ada setitis pun air daripada utara ke selatan, barat ke timur. Setitis pun tak ada. Hari pertama. Ketika tiada setitis pun air turun daripada langit, tumbuhan apakah yang tuan-tuan harap untuk naik di atas muka bumi? Tak ada. Tiada sebiji gandum dan tiada sebutir beras. Hari itulah Dajjal muncul. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa makanan orang beriman?" Tuan-tuan perlu menggunakan akal, dan ketika itu tuan-tuan tak boleh nak menjangkaui logik akal, kerana jawapan Rasulullah kepada soalan sahabat sepanjang berapa ratus hari itu, Nabi sebut makanan orang beriman ialah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir Ustaz tak ada, yang buat macam ni tak ada.